Assalamualaikum. Saya redha mak ayah saya meninggal. Saya redha. Tapi ada kesakitan tu. Lepas mak saya meninggal, dia sebenarnya lepas meninggal tu ialah kesedihan penuhi jiwa. Kita akan mula ingat semua apa yang mak ayah kita buat dengan kita. Semua memori tu akan kembali. Semua. Daripada kecil, start bila kita mula ingat. Saya ingat umur 5 tahun. Perkara-perkara yang berlaku masa 5 tahun dan ke atas, semua saya ingat balik. Umur 8 tahun, macam mana saya berpindah ke Port Dickson pada waktu tersebut dengan mak ayah saya. Apa yang mereka buat. Semuanya. Kegembiraan, kesedihan, pujian, amalan, didikan mereka. Semuanya saya ingat. So, bila mak saya meninggal, saya memang tak bersedia. Benda tu berlaku secara sangat tiba-tiba. Tak rasa macam, yalah tiba-tiba je. Tak ada rasa macam sakit ke, masuk hospital, tak ada. Mak saya meninggal memang secara tiba-tiba. Untuk ayah saya pula, walaupun ayah saya masuk hospital, rasa macam dah bersedia lah kononnya kan, dah bersedia. Okay, ayah saya masuk hospital, lepas seminggu ayah saya meninggal dekat hospital. Rasa macam bersedia. Lepas ayah saya meninggal je, pagi tu, dalam pukul 2.30, ayah saya meninggal. Dah confirm, saya terus angkat tangan. Ya Allah, aku redha dengan kau ya Allah. Kenapa saya redha? Sebab saya ada baca hadis lepas mak saya meninggal. Banyak hadis baca kan. Kalau kita redha dengan ketentuan Allah, syurga tempat kita. Saya angkat tangan. Ya Allah, aku redha ya Allah. Rasa macam okey. Tapi slowly, bila reality tu kick in, slowly drop. Apa yang kita rasakan penting selama ni kan, masa mak ayah saya ada, apa yang saya rasa penting, semuanya jadi tak penting dah lepas tu. Yang paling penting bagi saya pada waktu tersebut adalah mak ayah saya. Satu jiwa, dua jiwa yang memang sentiasa ada untuk sayang, untuk bagi perhatian, untuk berikan doa khas untuk saya. Jiwa tu dah tak ada. Memang lost. Tak boleh buat apa. Nak buat apa pun tak boleh. Bila masa mereka kebumikan mak saya tak tahu nak buat apa. Mak saya meninggal 1.30 tengah hari. Mereka kebumikan malam tu juga. Memang kebumi kena cepat lah kan, kita tak boleh simpan kan. Kita kena segerakan proses tu. Masa mak saya ditanam, masuk ke dalam tanah, ya Allah, saya tak tahu macam mana saya nak cakap perasaan tu. Kita nampak saya turun ke dalam liang tu, sambut mak saya. Wak, masuk. Letak kayu. Sebelum tu muka tu kita letak rakiblat kan. Pergi bantal. Lepas tu saya blur je, bantal? Apa maksud bantal? Rupanya bantal tu adalah berbola-berbola tanah tu. Diorang bulat-bulatkan, diorang letak bantal. Tak faham kan, first time. Letak bantal. Letak papan. Masukkan tanah sikit. Benda tu tengah feel. Hati kita tengah hilang segala-galanya. Itu jasad. Rohnya dah tiada kan. Kebersediaan tu. Masa mak saya meninggal, solat dekat Masjid Lukut.
Malam tu ramai sangat datang. Tapi tak ada seorang pun yang saya boleh cam, tak ada seorang pun yang saya ingat. Sebab saya dah total loss waktu tersebut. Masa tu, diorang tanya, anak lelaki nak solat jenazah ke? Saya seorang je anak lelaki. Saya cakap, ya. Kebersediaan. Memang betul kita dah tahu solat jenazah, 4 takbir. Tapi adakah kita dah hafal doa-doa dalam solat jenazah tersebut? Dalam keserabutan tu saya buka phone cari takbir pertama baca apa, takbir kedua baca apa. Refresh balik memori saya. Kebersediaan tu. Adakah kita dah bersedia untuk mereka tak ada? Sebab selama ni kita take for granted. Setiap masa kan, mereka ada je dengan kita. Mereka ada untuk support kita, untuk push kita, untuk kongsi kesedihan kita, kegembiraan kita. Kita take for granted sangat perkara tersebut. Kita rasa mereka akan ada selama-lamanya. Kita rasa mereka okey, mereka sakit, mereka susah, mereka letih. Tapi kita tak rasa benda tu boleh mengakibatkan kematian. Bila mereka sakit, kita bawa ke hospital. Bila mereka susah, kita cuba tolong apa yang kita mampu. Saya sedaya upaya nak bantu mak ayah saya. Sedaya upaya nak meringankan segala-galanya masa mereka masih hidup. Tapi kematian, meninggal tu, dia masuk. Tahu mereka akan meninggal. Mak ayah saya meninggal masa tu umur 70 tahun lebih. Umur saya waktu tu 36 tahun. 36 tahun saya hidup dengan diorang. Kebersediaan tu tak ada. Tiga perkara yang mereka bawa. Amalan mereka, sedekah jariah dan doa anak soleh. So saya sekarang ni berusaha sedaya upaya saya untuk fulfill yang ketiga tu. Amalan mereka dah tamat. Apa yang mereka buat selesai. Sedekah jariah mereka pun dah habis. Apa yang mereka berikan selesai. Doa anak soleh, saya tak tahulah. Saya sebab doa anak soleh ni tak tahu saya nak kategorikan saya anak soleh ke tidak. Tapi doa saya takkan putus. Mereka yang jadikan seperti mana saya ada sekarang ni. Mereka yang didik saya. Mereka yang latih saya seperti mana saya ada sekarang ni. Mereka, kehidupan mereka memang mereka khususkan untuk anak-anak, untuk saya. Takkan lepas mereka meninggal saya lupakan mereka. Ini dah 2 tahun. Untuk ayah saya, dah 3 tahun untuk mak saya. Takkan lepas 3 tahun saya dah boleh lupakan mereka diorang. Sedangkan sepanjang hidup diorang, mereka ingat saya. So insyaAllah, tak ada, tak boleh. Memang takkan lupakan diorang. Doa anak soleh tu, insyaAllah saya akan teruskan. Kita semua kena teruskan. Jangan take for granted mereka selagi mereka masih hidup. Dan jangan lupakan mereka bila mereka dah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.